Self opening and closing tripod. Wait Wih. Jadi ini adalah tripod terbaru daripada Ulanzi SK21. Dia punya build quality nampak mahal tapi harga dia murah weh. Tripod ni dia datang dengan MagSafe. Wih, kuat weh, baru tak jatuh. Jap, bukan depan je tau. Depan belakang. Jangan risau, dia ada bagi sekali dengan remote shutter. Boleh cabut. Kalau nak selfie tu senang je geng. Dekat bahagian bawah ni, ini dia punya button untuk kita buka. Jom kita try. Kan senang tu nak buka, nak tutup pula. Macam tu je. Yang paling best, tripod ni memang panjang. Kebiasaan tripod yang aku ada 1.7 lebih lah dia punya tinggi. Tapi yang ini 1.80. Jom kita try. Tinggi aku 1.76. Yang ini lagi tinggi pada aku. Phone tak ada MagSafe dekat bahagian belakang ni. Jangan risau, dia ada bagi sekali dengan metal ring ni. Kalau pakai Android ke, iPhone ke, tak kisahlah, boleh je pasang. Jangan risau, dia punya kaki dia datang dengan 4 kaki. Barulah kukuh kalau kita nak letak tu kan. Nampak tak? Tak jatuh. Jadi raya pun dah nak dekat, apa lagi dapatkan tripod daripada Ulanzi ni. SK21 memang berbaloi, serius berbaloi. So yang mana suka selfie, buat konten tu, aku suggestkan untuk dapatkan tripod terbaru daripada Ulanzi ni. Jangan lupa like, komen, share dan follow geng.